Hari ni aku nak cari punca air keluar. Okay, setelah air mati dekat depan ni, lepas tu kita cari punca air terkeluar. Okay, alright. Okay, air last sampai sini je. Air last sampai sini je. Okay, aku rasa air tu dia akan masuk ke dalam ni. Dia akan masuk ke dalam ni. Jom kita tengok kat mana punca dia keluar. Okay, tempat bau-bau ni aku pergi. Alright. Okay, masih jauh. Dekat sana ni hutan sikit. Tapi air dekat sini air dah tak dengar. Aku dah dekat tengah-tengah sungai yang tak ada air ni. Belah sana tadi ada air. Okay, kat sini tak ada. Jom kita cari punca dia. Ramai nak tengok punca dia kan. Aku masih mencari punca dia. Dia keluar balik dekat mana. Okay, kalau korang dengar, air tu dia macam dekat bawah ni. Kalau korang dengar betul-betul. Okay, ni ada air sikit-sikit. Nampak? Okay, dia memang lalu bawah batu kan. Nampak? Dia memang lalu kat bawah batu. So tempat aku pijak tadi, bawah tu ada air yang mengalir. Jadi kena hati-hati lah. Right. Okay, sungai tu tadi kecil-kecil. Betul dia keluar kat sini jadi besar. Banyak batu-batu atas dia. Alright. Nampak? Air tu dia keluar daripada bawah. Nampak? Okay, sampailah bawah.